Selawat dan salam buat baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli bait baginda, para sahabat, tabi'in, seterusnya tabi'in yang sentiasa meneruskan perjuangan baginda menyampaikan walau sebaris ayat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu as-siyam, akan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ni yang kita kena pegang, tuan-tuan. Kita dah tahu dah Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita berpuasa. Bukan sahaja kita berpuasa, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan hikmahnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ataupun semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena jawab soalan ni. Adakah bila kita dah keluar daripada bulan Ramadan tu, kita ni menjadi orang yang bertakwa, ataupun kita sebaliknya menjadi orang yang semakin banyak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang semakin kurang ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang semakin kurang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kurang syukur je, banyak komplain dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena berhati-hati, tuan, sebab hari ini dah jadi satu budaya. Orang suka komplain, komplain ini, komplain itu. Komplain ni bahaya, tuan. Sebab apa? Komplain ni kita cerita apa? Cerita apa Allah Ta'ala tak bagi dekat kita. Tak malu ke kita? Dahlah apa Allah Ta'ala bagi dekat kita tu, kita malu nak cerita dekat orang. Lepas tu kita komplain pula, kita cerita pula dengan orang apa Allah Ta'ala tak bagi dengan kita. Ini kita kena berhati-hati. Jadi bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kena tanya sama ada kita ni semakin bertakwa ataupun semakin banyak maksiat, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ukuran nikmat bagi orang-orang yang soleh, tuan-tuan. Kita ni lain. Nikmat tu kita ukur ikut nafsu kita. Nafsu kita suka duit yang banyak. Kalau duit tu banyak, kita rasa nikmat. Nafsu kita suka rumah yang besar. Kalau rumah tu besar, kita rasa nikmat. Nafsu kita suka makan yang banyak, makan yang sedap. Kalau kita dapat makan yang banyak dan sedap tu, maka kita rasa nikmat. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, dia punya ukuran sama ada sesuatu itu adalah nikmat ataupun tidak, adalah mengukur sama ada sesuatu itu menjadi asbab dia semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang saleh, sekalipun mereka mendapatkan makan yang banyak, makan yang sedap, tapi kalau menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak dianggap sebagai nikmat. Sekalipun mereka mendapatkan harta yang banyak, rumah yang besar, kenderaan yang mewah, tapi jika membuatkan mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak dikira sebagai nikmat. Bahkan dia dikira sebagai istidraj. Apa dia istidraj? Istidraj ni adalah denak ataupun umpan. Umpan apa? Umpan supaya kita ni lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagilah apa yang kita nak tu, Allah Ta'ala bagi. Tapi bila kita kejar apa yang kita nak tu, kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat-sangat ditakuti oleh orang-orang yang saleh. Sebab tu orang yang saleh, dia tak kisah pun kalau dia sakit. Sebab dia sedar manusia ni memang macam tu. Manusia ni bila dia sakit, dia dekat dengan Tuhan. Manusia ni bila dia miskin, dia dekat dengan Tuhan. Tapi bila dia senang, dia mudah lupa pada Tuhan dia. Baik. Jadi kita kena jawab sama ada di akhir Ramadan nanti kita menjadi orang yang bertakwa ataupun kita menjadi orang yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dikatakan dengan takwa? Imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Yakni dia menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia berpantang daripada segala apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Ini baru dinamakan orang yang bertakwa. Dia tak sama kalau kita sekadar buat perintah Allah, sekadar tinggal perintah Allah. Tak, dia kena menjunjung tinggi perintah Allah. Jadi kita dah dapat rasa dah, kita nak solat zuhur sekejap lagi. Kita sebelum datang waktu zuhur tu, kita dah rasa dah betapa besarnya arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi kita dengan mengosongkan hati kita, kita fikirkan macam mana kita nak dapatkan solat yang paling baik. Kita akan datang awal, kita tunggu azan, kita duduk beriktikaf, kita berwudu,
Ini kadang-kadang kita berwuduk juga, tapi wuduk kita ni kosong. Walaupun kita wuduk, tapi dalam kepala ni duk teringat yang apa yang kita makan sahur tadi. Ini sebab apa? Sebab dah tengah hari kan, dah panas. Teringatlah apa air yang dia minum masa sahur tadi. Sedangkan ulama ajar dalam kitab I'anatul Talibin ada doa-doa dia. Doa ni bukanlah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi doa ni adalah untuk menjadikan kita ni insaf bila kita berwuduk. Apa yang diajar bila kita basuh wajah, kita baca doa. Apa doa dia? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari wajah-wajah menjadi putih dan pada hari wajah-wajah menjadi hitam. Ini membuatkan kita ingat pada negeri akhirat. Ini tidak, kita basuh muka kita tak ingat apa pun. Niat pun tak ingat, kata ada baca niat ke tidak, bismillah pun tak ingat, ada baca bismillah ke tidak, itu pun kita tak ingat. Kemudian bila kita basuh tangan kanan, Allahumma apa, bila kita berwuduk kita ingat. Tapi yang mafhumnya, ya Allah berikan buku amalanku daripada tangan kanan. Kemudian bila kita basuh tangan kiri, ya Allah jangan kau jadikan aku orang yang menerima buku amalan daripada tangan kiri ataupun daripada belakangku. Ini semua membuatkan kita insaf. Barulah kita datang nak solat tu dalam keadaan hadir hati kita. Ini solat kosong, tak sampai ihsan yang Nabi SAW sebut. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kisah tak kita nak dapat ihsan ni. Ihsan ni bukan benda yang advance kita rasa macam ini taraf wali-wali ni, bukan. Ini antara juzuk agama kita yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datangi oleh malaikat Jibril bertanya ataupun mengajarkan tentang agama, malaikat Jibril bukan tanya tentang iman dan Islam sahaja. Malaikat Jibril juga bertanya tentang ihsan dan juga tentang alamat kiamat. Jadi ihsan ni juzuk agama. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tak dapat nak hadirkan diri untuk rasa melihat Allah, kamu sedar kamu diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita kena jaga. Sama-sama kita mencita-citakan untuk melihat Allah. Kita ni sebab kita tak kisah. Kita ni bukan seperti mana orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Cita-cita mereka apa orang-orang beriman? Nak melihat Allah, nak bertemu dengan Allah. Sebab apa cita-cita mereka begitu? Sebab rindu mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat tinggi. Sebab apa? Sebab cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat tebal. Macam mana macam tu? Disebabkan mereka kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat-sangat kenal. Itulah sebenarnya kehidupan kita. Nak menuju apa? Nak menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab disebutkan dalam kitab Munabihul Ghafilin, nikmat seseorang itu apabila melihat ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada betapa dia cinta Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dia rindu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang pelik. Ini sesuatu yang kita sendiri praktis. Contoh macam yang saya sebut sebelum-sebelum ni, kita ada anak ataupun kita ada kawan, kawan tu dia mengidolakan seseorang, kita pun tak kenal entah siapa-siapa entah dia, kita pun ikut dia berjumpa dengan orang tersebut. Sama tak perasaan kita dengan perasaan orang yang kenal tu? Tak sama. Mana yang lebih nikmat? Yang lebih nikmat adalah orang yang kenal, orang yang cinta, orang yang rindu. Mereka lah yang paling nikmat apabila bertemu dengan orang tersebut. Kita ni, kehidupan kita atas muka bumi ni bukannya nak apa sangat. Kita nak wujudkan cinta kita pada Allah, nak wujudkan rindu, nak wujudkan cita-cita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, alhamdulillah, bersyukur sebanyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memanjangkan umur kita sehingga hari ini. Sekali lagi kita mendapat menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak.
bulan yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan juga keampunan. Kemudian didatangkan dengan satu hadis. Baik, saya bacakan terjemahan je lah sebab hadis dia agak panjang. Katanya Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada satu hari daripada bulan Sya'ban seraya bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memberikan bayang-bayang kepada kamu pada bulan yang mulia dan yang berkat ini, yakni bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Allah jadikan puasanya satu kefarduan dan qiyamul lailnya sebagai perkara yang sunat. Barang siapa yang menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan sedikit amalan yang baik, ia seakan-akan sama seperti mereka yang menunaikan kefarduan pada bulan yang lain. Barang siapa yang menunaikan sesuatu kefarduan padanya, seakan-akan dia menunaikan 70 kefarduan pada bulan selainnya. Ia merupakan bulan kesabaran. Balasan kesabaran itu adalah syurga. Ia merupakan bulan yang diberikan simpati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bulan ditambahkan rezeki. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, baginya keampunan terhadap dosa-dosanya dan dia terlepas daripada azab api neraka. Baginya balasan pahala tanpa dikurangkan sedikit pun. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai sebarang makanan berbuka untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Baginda bersabda, Allah akan memberikan pahala terhadap mereka yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa atas keenakan susu ataupun kurma atau sedikit daripada tersebut. Barang siapa yang memberikan kepuasan minum ataupun makan kepada orang yang berpuasa, pasti Allah akan memberikan minum kepadanya daripada kolamku. Dia tidak akan haus sehinggalah dia masuk ke dalam syurga. Itulah bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah pengampunan dosa, dan akhirnya adalah pelepasan daripada azab api neraka. Ini disebutkan dalam kitab Sya'bul Iman, hadis yang ke 3455. Baik. Jadi dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah mengingatkan tentang bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Dan Allah Taala jadikan puasa pada bulan tersebut sebagai satu kefarduan dan qiyamul lail, yakni salat tarawih sebagai satu sunat. Jadi barang siapa yang menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan sedikit amal yang baik, ia akan seakan-akan sama seperti menunaikan satu kefarduan. Tapi apabila kita lakukan kefarduan di dalam bulan Ramadan, maka dia adalah seolah-olah melakukan 70 kefarduan di luar bulan yang lain. Jadi disebutkan dalam kitab Marhabannya Ramadan, seperti mana disebut oleh Maulana Farkhanda'i, kata dia, kita boleh jadikan amalan sunat kita ni sebagai satu yang fardu, sebagai satu yang wajib. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan apabila kita lakukan satu perkara yang sunat, dia seolah-olah melakukan perkara yang wajib di luar Ramadan. Tapi kalau kita buat sesuatu yang fardu, buat sesuatu yang wajib, maka dia seolah-olah melakukan 70 kewajiban di luar Ramadan. Jadi apalah salahnya kalau ibadah-ibadah sunat kita tu boleh kita jadikan dia sebagai wajib. Macam mana caranya? Dengan cara kita bernazar. Kita bernazar, ya Allah, kalau malam ni aku boleh bangun qiyamul lail, nescaya aku salat taubat 2 rakaat. Jadi salat taubat 2 rakaat tu menjadi wajib. Walaupun 2 rakaat, tapi seolah-olah melakukan 70 kefarduan di luar Ramadan. Ataupun seperti mana kita bersedekah, ya Allah, kalau pagi ni aku dapat bangun bersahur, contoh, maka aku bersedekah di masjid, maka sedekah kita jadi wajib. Dan sedekah itu seperti mana kita sedekah yang wajib 70 kali ganda di luar bulan Ramadan. Jadi ini adalah bulan keuntungan. Maka kita mestilah merebut peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Nabi SAW, ia merupakan bulan kesabaran. Sabar, balasan kesabaran itu adalah syurga. Jadi dalam kitab yang lain, ulama kita ada membahagikan beberapa peringkat kesabaran. Kesabaran yang paling mudah adalah sabar di atas ujian, di atas ujian ataupun di atas sesuatu musibah yang menimpa kita. Ini yang paling rendah. Dan selepas daripada kesabaran menghadapi ujian ataupun kesabaran menghadapi dugaan, yang lebih berat daripada itu adalah kesabaran untuk istiqamah melakukan amal ibadah. Nak buat amal ibadah istiqamah 20 rakaat solat tarawih, bukan mudah. Awal ni memanglah nampak mudah kan, dah ujung-ujung nanti ada buffet lah, lepas tu ada kita nak berbuka dengan keluarga lah, kita ada pula kita nak pergi shopping lah, kita ada macam-macam gharat-gharat yang lain, kita ada macam-macam maksud-maksud yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita datang solat tarawih itu sebab apa? Tak ada buat apa kat rumah, sebab tu kita datang solat tarawih. Kalau ada sesuatu, ada program lain, kita dahulukan program lain dulu daripada solat tarawih. Sebab itu yang pertama tadi, yang paling rendah sekali kesabaran, tahap kesabaran adalah tahap kesabaran untuk menghadapi satu kesukaran, satu ujian, satu musibah. Kemudian daripada itu, yang lebih berat lagi adalah sabar untuk istiqamah melakukan ibadah. Tapi yang lebih berat daripada itu, sabar untuk istiqamah meninggalkan maksiat. Ini lebih berat. Sebab itu puasa Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka. Sebab puasa ni dia perlukan kesabaran yang paling tinggi. Tapi jangan puasa macam kita puasa lah, puasa setakat lapar dan dahaga je. Puasa telinga kita. Telinga kita tidak mendengarkan perkara-perkara yang lara. Ingat mudah ke tuan-tuan? Kita ni masuk dalam kereta je, dah mulalah kita dengar lagu. Kita dengar perkara-perkara yang lara, kita jumpa dengan kawan-kawan, dah cerita perkara-perkara yang lara. Kita puasa penglihatan kita. Sebab sedar ataupun tidak tuan-tuan, puasa ni bukan sahaja menahan diri kita daripada lapar dan dahaga, menahan diri kita daripada makan dan juga minum. Tapi sebenarnya puasa ni dia nak mengekang nafsu kita. Apa nafsu kita suka, jangan kita buat. Sebab itulah kadang-kadang orang kita ni ada juga, dia semangat kan, wah, 1 Ramadan datang masjid, lepas tu dia tonyoh lah minyak atar. Wash, makruh. Makruh. Sebab apa makruh? Hidung kita suka. Puasa hidung, kita puasakan hidung kita daripada apa yang kita suka. Kita puasakan telinga kita daripada dengar apa kita suka. Puasakan mata kita daripada melihat apa kita suka. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka dengan puasa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan apa ganjaran puasa. Allah Taala tak bagi tahu. Yang kita akan tahu adalah apabila hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita tahu betapa besarnya puasa. Sebab kita meninggalkan sesuatu yang kita suka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kemudian dikatakan lagi juga bulan yang ditambahkan rezeki padanya. Ditambahkan rezeki macam mana kata? Bagus bulan Ramadan ni, bagus buat bisnes dia kata. Dia pun mulalah. Kita mulalah buka bazar lah, kita nak menyaga baju raya lah, tudung lah, macam-macam kita nak menyaga. Kita asal nampak rezeki je, itu je yang kita nampak. Yang Allah Ta'ala dah gandakan kefarduan jadi 70, yang sunat jadi seolah-olah melakukan perkara fardu di luar Ramadan, kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita tak nampak nilai dia. Nanti bila di akhirat baru kita nampak, barulah kita boleh nilai. Jadi barang siapa yang sebelum ni kita biasa melakukan sedekah, kalau sedekah kita sebelum ini RM5, jadi dalam bulan Ramadan biar ekstra, tak apa, RM10. Kalau kita biasa bagi RM10, kita bagi lebih lagi. Sebab apa? Sebab kita nak tolak nafsu kita ni. Nafsu kita ni memang kita kena lawan dia. Nafsu kita ni memang kita kena kekang dia. Nafsu kita sayang sangat yang duit pepul. Duit pepul kita letak dalam. Sayang sangat kan? Masuk. Jangan kita ada rasa rugi.
Yang ini kita kena lakukan, istiqamah melakukan ibadah ni. Bila kita istiqamah melakukan ibadah, akhirnya kita akan rasa biasa. Sebab tu menjadi satu kesalahan orang meninggalkan ibadah sebab takut riak. Dia konon-kononnya nak lipat-lipat, duit tu lipat, kalau boleh dah lipat dalam RM1. Lepas tu dia lipat lagi 2, lipat 4, lepas tu masuk lagi. Sebab apa? Takut riak. Ada setengah tu dia tinggalkan terus, dia kata ada orang lah sini, dia tak nak buat langsung lah. Ini adalah satu kesalahan. Apabila kita menjadi seorang salik, orang yang hati dia berjalan, ni hati berjalan mana pula ni? Hati dia berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada cabaran yang dia kena hadapi, dia tak boleh elak, dia kena hadapi adalah riak. Riak ni macam mana nak hilangkan dia? Dia kena istiqamah. Bila dah biasa, dia tak ada rasa apa dah. Memanglah awal-awal tu memang kita rasa macam orang tengok lah, kita rasa macam kita bagus lah. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena lalu, perkara-perkara yang kita kena hadap untuk kita sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gandakan sedekah kita. Kita lawan nafsu kita. Kita ni kadang-kadang lawan nafsu ni pandai. Masa bila? Masa berbuka kita lawan nafsu. Sebab apa? Sebab kita dah beli tu dah terlanjur banyak dah. Makanan juadah tu dah banyak sangat dah. Air pun dah banyak. Kalau buang membazir, dia kata lawan nafsu, makan lagi. Dah kenyang pun makan lagi. Lawan nafsu. Ini pun satu juga, satu hal. Kemudian kata dia, barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, baginya keampunan terhadap dosa-dosanya dan dia terlepas daripada api neraka. Ini kita memberi makan orang yang berpuasa. Jadi siapa-siapa yang berhajat, kita masih ada banyak slot lagi untuk kita isi. Satu slot RM100 untuk kita jamu orang-orang berbuka puasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai sebarang makanan berbuka untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Jadi Nabi SAW sebut, Allah akan memberikan pahala terhadap mereka yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa atas keenakan susu ataupun kurma, ataupun bahkan lebih sedikit daripada itu. Maknanya dia tak semestinya kita bagi makan orang tu sampai kenyang. Asal kita menjamu orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan fadilat tersebut. Jadi jadikan amalan. Tapi jadikan amalan tu janganlah sampai kita tinggalkan tarawih pula. Dia kata, ustaz kata memang bagus kita menjamu orang berbuka puasa. Hari ni kita berbuka dengan kawan-kawan office, besok kita berbuka dengan family, lepas tu lusa pula kita berbuka dengan family sebelah isteri. Asyik berbuka je kerja. Sampai dia meninggalkan tarawih. Ini pun jangan juga. Maknanya kita menjamu orang berbuka, dan dalam masa yang sama juga kita qiyamul lail, kita hidupkan malam tersebut dengan apa? Dengan kita bertarawih. Tarawih kita pun bukannya panjang sangat tuan-tuan. Baru ni semalam kot berlaku di Puchong. Imam tu kena tendang dengan makmum. Sebab apa? Sebab baca panjang sangat. Tuan-tuan, masjid dalam Selangor ni bukannya jauh-jauh sangat. Kalau kita tak suka, rasa tak selesa, rasa macam bukan untuk kita dekat situ, kita pergilah tempat lain. Kalau tak pergi dekat masjid pun, surau-surau pun banyak. Inilah kita ni suka buat ibadah, tapi ikut nafsu kita. Nafsu kita tak nak yang baca panjang-panjang. Nafsu kita nak imam yang baca sedap-sedap. Nafsu kita nak duduk dalam aircon. Nafsu kita nak duduk atas sejadah yang empuk. Inilah. Maknanya kalau benda-benda ni tak ada, terganggu solat dia. Macam tak khusyuk lah. Kan? Padahal memang tak khusyuk pun. Ini kita kena jaga. Padahal rupa-rupanya walaupun kita beribadah, tapi kita tak mendidik nafsu kita. Kita tak jadikan ibadah tu sebagai tujuan. Asal je ada benda yang ganggu kita daripada nafsu kita yang steady tu, kita terus tak nak buat dah, ataupun terus melenting. Ini maknanya dia tidak mentadbiyah nafsu dia, seperti mana yang disebut dalam
dalam qasidah Burdah disebut an-nafsu kat-tifli. Nafsu ni macam budak-budak, macam kanak-kanak. Budak-budak ni tak boleh dibagi apa yang dia nak, asal dia nak je kita bagi tak boleh. Kita kena ajar dia. Jangan asal dia nak je kita bagi. Sebab apa? Sebab dia akan bawa kepada apa? Dia merentan lebih teruk lagi. Dia akan meronta-ronta, merentan, ataupun tantrum. Begitulah dia nafsu. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Ada 3 minit lagi lebih kurang. إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.